Okey geng, itu hari kita buat perambut panjang untuk perambut Apollo ni. Kelebihan perambut panjang, kalau kata mata kail ni dah karat korang nak tukar, korang cuma potong je lah. Korang potong, kau boleh guna balik ikat mata kail baru. Jadi mata kail perambut ni dapat 2 kali korang pakai. Okey. Jimat lah, jimat. Okey, kena. Dekat tepi rupanya. Dekat tepi geng, kita dapat bolus geng. Kita dapat ikan bolus kat tepi geng. Bukan kat tengah Ada geng kat tepi. Alhamdulillah. Saiz ni korang tengok korang tak ambil. Saiz sedap makan ni geng, besar-besar ni. Ni dah ikan bolus. Kita gunakan teknik Apollo Teknik Apollo. Ikan ni tak duduk kat tengah geng. Dia memang kat tepi je main. Jadi kadang-kadang kita ingatkan Melaka tak ada ikan tau. Sebenarnya bukan Melaka tak ada ikan ikan tak main jauh. Fish. Mama. Fish. Mama, fish. Kasar juga bulunya. Nipu, makan nipu. Alu, tup. Macam baby apa dah besar lah tu. Itu besar yang. Itu bukan baby yang. Ma. Ni ni kan baby mah. Tak, ni besar dah. Kalau baby halus. Jangan main tepi sangat Orang mancing. Tak dapat dah ke? Dia cut. Makan. Punya puas main cari lubuk dia ni. Tak jumpa. Kat sini punya duduk. Macam mana abang nampak dia main kat tepi ke? Abang test. Abang test tengah. Baling kosong. Tak ada barang. Baling tepi. Pagut. Kena sekor yang tadi tu. Ingatkan sekor je. Okey kita test lagi dekat-dekat je geng. Memang kat tepi-tepi je geng. Kalau korang nak cari bolus, tak payah korang nak baling jauh-jauh dekat tepi-tepi sahaja geng. Okey, ada makan Ada makan tengok ada makan geng. Tak dekat geng. Okey, kena geng. Okey, kena lagi geng. Bolus lagi geng, kasar geng. Okey dapat lagi bolus Dapat lagi geng. Ni lagi besar daripada tadi. Ini lagi besar daripada tadi geng. Okey, alhamdulillah bolus kedua kita Bolus yang kedua kita geng. Kasar geng. Nampak lebih pada sejengkal. Okey, mata kail korang pakai mata kail jenis saiz 8, saiz 7 lah nak cantik. Kau pakai udang kopik. Potong nipis-nipis macam ni. Pakai udang kopik, potong nipis-nipis, dan kita masukkan ke dalam mata kail. Okey, ini untuk korang lah. Untuk pada yang pemula mancing-mancing kumpau dekat area Melaka ni aku nak share dengan korang lah macam mana nak elakkan kumpau tu. Kadang-kadang korang fikir kan ikan mesti banyak duduk tengah kan. Tak semestinya geng kadang-kadang ikan ada juga duduk dekat tepi-tepi air. Okey, aku nak tunjuk korang Okey, kita main tepi air lagi geng.
Kita main tepi air lagi, geng. Tak jauh-jauh, geng. Dekat-dekat je. Nampak? Dekat-dekat sahaja. Jatuh mesti makan. Kita kendur-kendurkan sikit tali. Itulah dia tu. Betul lah, remis. Okey, main tepi-tepi air lagi. Ikan bermain dekat kawasan ombak Oh, ketuk. Ketuk kosong. Oi, kasar ketuk. Tak kena Ini kalau kau pakai rod UL sedap, geng. Ini kau pakai UL memang steam Strike yang ketiga, geng. Strike yang ketiga, geng. Bolos lagi, geng. Kau, geng. Okey, geng ikan yang ketiga, geng. Ikan yang ketiga. Bolos lagi. Pusing bok jap bagi korang nampak. Allah Akbar. Tu dia. Gasak, geng. Okey. Ini banyak. Ya, kutip lah. Pandai mancing memang korang gasak, geng. Kalau korang pandai mancing memang korang gasak. Masuklah umpan, ikut korang lah macam mana korang nak masuk umpan Ikannya tak besar lah. Boleh lah buat geli-geli rasa-rasa Letak tepi je. Dia ada dia makan je. Okay, ikan tu main ombak laut. Dia main ombak laut. Jadi sambil umpan tu beranyut tu, time tu dia ketuk. Kena lagi, geng. Bolos lagi, geng. Geng, bolos yang keempat, geng. Bolos yang keempat gasak, geng. Memang menggasak, geng. Okay, sarang bolos, geng. Ni dah rezeki, orang kata rezeki. Ada kita ambil, geng. Ada kita ambil. Selagi ada kita ambil lah. Lepas buat goreng-goreng. Dia datang tu bukan kata seko Bila kata umpan korang ada kat situ kan, dia pun meriah lah. Okay. Depan lagi, geng. Depan lagi. Depan je, geng. Ini ada jala ke tebar ni, geng. Ada jala sedia ke tebar ni. Selongguk ni, geng. Selongguk. Oi, kena lagi, geng. Kena lagi, geng. Kasar, geng. Kena lagi, geng. Kasar, geng. Ikan yang ke-6, ke-7. Banyak, geng. Bolos dia. Banyak bolos dia. Selagi ada kita kutip. Oh, nampak tu. Nampak? Oh, berapa ekor dah. Ketam siut makan. Ada ketam siut makan umpan aku. Habis dah kot bolos dia. Dah senyap dah ni. Dah habis dah bolos. Tadi meriah. Ada lagi. Ada. Ni dah habis. Ada lagi, geng.
Ada lagi geng bolos. Okay geng, umpan dah nak habis dah Sampai ke tebing dia makan siut. Okey kawan-kawan ni adalah keseluruhan lah hasil selama 2 hari kita mancing dekat Peralan Balak Melaka ni. Ketam kita banyak naik malam lah. Dan bolos mancing waktu petang selama 2 jam je boleh dapat bolos. So semoga bermanfaat lah setiap tip yang kita share dekat korang teknik-teknik macam mana nak memancing ikan bolos. Nampak gasak geng, belas-belas ekor nampak tu. Ketam pun adalah 3-4 ekor lepaslah lauk kita. So terima kasih banyak yang mana singgah, tonton, dan juga jangan lupa untuk subscribe dan boleh komen-komen dekat bawah. Jangan lupa like geng. Okay, bye bye.